Okay guys, my salam. Mungkin ada di antara korang yang mana mungkin sebagai penerima-penerima yang tak pernah lagi menerima dan tak tahu pun berkaitan dengan my salam itu apa. Saya Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah untuk saja sembang. Dulu kita pernah buat video pasal my salam dan kita ada cerita manfaat-manfaat bagi mereka sebagai penerima STR, bantuan ataupun golongan B40 yang akan dapat my salam ini. Yang mana ada dua benda. Okey, yang pertama, sesiapa penerima STR dan berkelayakan, okey, mereka akan dapat terima dua benda ini, iaitu manfaat kepada 45 penyakit kritikal. Itu dulu 45 penyakit kritikal. Tapi kalau kau pergi ke website mysalam.com.my, dia dah upgrade 5 lagi penyakit kritikal. So, ini bermaksud 50 penyakit kritikal akan cover untuk korang dapat manfaat dia. Mungkin kau tak cover untuk dapat manfaat. Yalah, okey. Dan jom kita tengok paparan ini. Seperti mana yang aku maklumkan, penyakit kritikal iaitu pembayaran RM8,000 sekali seumur hidup apabila disahkan menghidap salah satu daripada 50 penyakit kritikal. Aku bagi tahu website mysalam.com.my ini supaya korang boleh tengok sendiri apakah jenis 45 penyakit kritikal yang dimaksudkan. Okey, ini korang boleh tengok dekat bawah ini. Okey, so korang boleh tengok ini adalah merupakan 12 kumpulan penyakit kritikal, antaranya kanser, keadaan berkaitan jantung, otak saraf otot, keadaan berkaitan hati, mata, telinga, pertuturan, keadaan berkaitan kata buah pinggang, keadaan berkaitan HIV, lain-lain jenis penyakit kritikal, korang boleh rujuk dalam paparan ini. Dan apa yang perlu korang lakukan sekiranya korang terlibat ataupun terkesan dengan penyakit ini, korang boleh sediakan dokumen tersebut, iaitu salinan kad pengenalan depan dan belakang, borang penyakit kritikal. Sila pastikan maklumat berikut diisi oleh doktor yang merawat pada CI, nama penuh pesakit, orang yang dilindungi, nombor kad pengenalan pesakit ataupun orang yang dilindungi, cop rasmi yang lengkap dan jelas oleh doktor yang merawat beserta tanda tangan, butiran penyakit yang berkaitan. Dan yang seterus, manfaat hospitalisasi, iaitu pembayaran RM50 sehari bagi kemasukan wad di semua hospital kerajaan, hospital universiti dan hospital angkatan tentera yang tersenarai di laman web. Okey, sekiranya korang pergi tekan sahaja kat sini, korang boleh tengoklah senarai-senarai hospital-hospital yang ada di seluruh negara. Dan okey, yang mana untuk maksimum iaitu 14 hari. Okey, setahun. So, penerima masalah perlu bermalam di wad untuk layak menerima manfaat ini. So, untuk pengetahuan korang, benda ini bila dia dah cover dalam setahun ini, maka dah habis dah. Okey, contohnya macam kau masuk wad tu 14 hari. So, 50 kali 14 bermaksud 700. Kan, korang akan dapat. Betul ke 700? Kau kira sendiri. Okey, so 700 kau dah cover. So, tak cukup lagi, dah tak habis lagi untuk tahun tu. Bermaksud dia tak boleh nak renew. Dia kena renew tahun depan. So kau akan tunggu. Dia sama macam yang tadi tu, manfaat yang RM8,000 tu, itu sekali seumur hidup. So bila dia dah, orang kata kau dah gunakan RM8,000 sekiranya korang layak, maka dah tak ada lagi dah. Tetapi yang ni RM50 sehari ni, sekiranya korang masuk wad. Okey, sekiranya korang masuk wad, contohnya 4 hari. So 50 kali 4 berapa? Okey, macam itulah. So, apa dokumen yang perlu korang lampirkan dan sediakan, iaitu salinan kad pengenalan depan dan belakang, surat discharge yang mengandungi maklumat berikut: nama penuh pesakit, orang yang dilindungi, nombor kad pengenalan pesakit, orang yang dilindungi, tarikh kemasukan wad dan tarikh keluar wad. Okey, diagnosis, cop rasmi yang lengkap dan jelas oleh doktor yang merawat beserta tanda tangan. Dan sini ada maklumkan tarikh kemasukan wad dan tarikh keluar wad ini amat penting untuk mengesahkan korang ini sebenarnya memang kata penerima yang layak. Dan pengecualian bagi manfaat hospitalisasi adalah bunuh diri, peperangan, rusuhan, keganasan, ketagihan alkohol, dadah dan sebagainya. Ini tak terlibat, tak boleh. Okey, so kalau macam korang ni dalam kategori ini, korang tak akan dapat manfaat RM50 walaupun korang layak. Okey, so korang boleh pergi ke website mysalam.com.my untuk keterangan lanjut. Okey, dan buat semakan dahulu.
Okey, yang mana semakkan kau masukkan je IC dekat sini dan kau tengok ada ke tak ada. Okey. Tapi bagi korang yang mana merupakan penerima-penerima STR, khususnya penerima bantuan lah, yang mungkin lambat, okey, tiba-tiba dapat message. Message itu berbentuk SMS. Dia ada bagi tahu seolah-olah beginilah. Contohnya macam ni, okey, anda layak MySalam tahun 2026 tuntutan tahun ni, dia biasanya kat SMS, okey, macam ni, okey. Macam ni, sebab ramai orang ignore memang apa? Sebab dia ada bagi link palsu. So, please lah berhati-hati. Make sure paparan dia hanya mengatakan korang layak, dah cukup untuk korang pergi ke website yang betul, okey, iaitu mysalam.com.my, dan masukkan IC korang dan tengok kat situ sama ada betul-betul ataupun tidak korang layak. Okey, apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan, Assalamualaikum.